Apakah hukum kita main daun teruk tak guna duit? Tengok. Bah mandi junub main teruk pula. Oh berat orang ni. Hukum main daun teruk, alat untuk berjudi tapi tidak berjudi. Hukumnya makruh dan haram. Pendapat yang pertama makruh. Faham lagi? Kenapa makruh? Tidak haram kerana tidak ada pertaruhan. Kenapa makruh tak molek? Kerana alat-alat itu dimainkan oleh orang kafir untuk derhaka kepada Allah. Faham? Jadi nasihat kita, kalau boleh tak usah main lah. Main benda lain. Benda lain dia bukan untuk berjudi. Daun teruk ni dikilangkan untuk judi. Memang untuk derhaka pada Allah, tak molek. Ni kita banyak lagi kedai-kedai makcik lah kampung jual daun teruk. Makcik tuang kedai 2 kali dah pergi Mekah, jual lagi daun teruk. Dah ada tak kedai-kedai kampung dia boleh tabung. Orang mari nak beli Apa? daun teruk ada. Ada baru siapa molek-molek. Natang 2 kali pergi Mekah jual daun teruk. Uduh benar dah. Jadi alat-alat itu tak patut ada dalam rumah orang Islam. Faham lagi? Pendapat yang kedua mengatakan haram. Kerana apa? Kerana benda tu dilaknat oleh Allah. Jadi orang yang nak kata bila ada khilaf taklah termasuk perkara mungkar. Mungkar ni ma haruma bi ijma', haram dengan ijma' tak ada khilaf. Faham? Jadi kalau orang main jangan main berlebih-lebihan. Okey? Ramai main daun teruk dak taruh pun. Tapi siapa dak kena tangga sejik. Garik je main lagi. Seronoknya. Tak, siapa ketua. Main daripada umur muda sampai ni 70 main lagi teruk. Ada kapok-kapok. Muka macam daun teruk muka. Faham? Jadi petok macam demam muka.